Okey, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dausky Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak kongsi dekat hampa cara-cara kita nak buat tupan yang boleh menghalau kera dan macam-macam lagi multifunction untuk kita halau haiwan-haiwan buah dalam hutan ataupun kebun. Okey. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okey guys, hari ni aku nak kongsi dekat hampa teknik-teknik untuk kita halau haiwan-haiwan buah di dalam kebun ataupun di dalam kawasan rumah hampa. Contoh-contohnya monyet, lepas tu apa lagi kera, lepas tu apa lagi burung sewa, macam-macam lah. Yang penting binatang-binatang yang liar yang betul-betul mengganggu ketenteraman lah. Okey. Atau bahan dah kita boleh tengok. Tak banyak, simple saja. Okey. Kita memerlukan botol-botol yang betul-betul liat botol-botol lembut tak boleh pakai botol-botol liat. Lepas tu kabat dan ayak masak. Ayak kosong, ayak perik boleh. Okay, ni bonus lah kalau apa nak hancurkan kabat tu kan. Tak apa, lagi dia tunjuk cara. Okay, jadi let's go. Okay guys, push. Apa tu? Push, komando. Ada wadik jual rainbow. Mangkara sekor dah. Okey, jadi kita ada tetamu jemputan, iaitu orang lama. Okey, orang lama ni apa function dia? Dia akan tunjuk cara-cara nak main lah. Dengan lebih detail, dengan lebih terbaik lah. Okey ah? Okey. Okey ah? Baik. Nak tutup muka. Mat. Mat. Alhamdulillah. Okey. Jadi ayah, macam mana cara-cara kita nak main? Kita start dah. Okey. Bahan semua cukup tak? Bahan okey. Ni kabat dah. Okey. Botol dah. Okey, ada kan. Okey, cukup. Cuma botol yang dia kurang liat kan. Kurang liat Dia dapat botol yang liat sikit. Dia lebih berkesan lah. Lebih besar lah. Okey. Lebih efektif untuk kita nak halau binatang apa? Dia ada macam kebun. Contoh sini. Kerau tu main. Pokok tu selalu dia panjat tu. Pokok nangkau kan. Pokok nangkau. Nangkau, pokok nyok tu dia suka panjat. Kalau pakai ni dia lari lah. Lari lah. Okey. Dia terus tutup botol lah. Botol apa? Coca-Cola apa semua lah. Botol jenis liat lah. Ya. Botol jenis lembut-lembut memang tak boleh lah. Okey. Boleh go. Alright. Tu lah. Okey jadi kita boleh start main dah. Boleh lah? Okey, let's go. Okey guys, jadi kita akan try sampai kucing ni lari. Okey. Oh my god. Wow. Kucing ni lari bermakna Benda tu menjadi lah. menjadi lah. Kalau dia tak lari, mayat sama. Memang menjala. Okey, jadi first channel nampak. Okey. Kita pastikan kita buka kabat. Okey. Lepas tu buka kabat, kita cari kabat yang sesuai boleh masuk dalam tudung botol ni lah. Okey. Lepas tu kita masuk kabat dan kita masukkan ayak lah. Okey, baik. Lepas tu kita tutup tudung dia ni. Okey. Lepas tu kita letak di tempat yang lapang. Okey. Lepas tu kita akan letak kucing tepi tu sikit lah. Sudah. Kalau kucing tu lari dia jadi memang menjadi lah. Kalau dia tak lari kata seru Pak Abah. Okey, kita try Mat. Okey, boleh kita try Buka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu kabat. Kabat lah pun naik harga guys. Satu ni RM9 lah sekilo. Okey. Oi. Woi. Salut. Nampak ni besar. Besar lah. Ni kita punya tetamu undangan kita lah. Oyen. Okey guys. Okey. Tu dia barang-barang baik lah. Tu dia. Kau tanah dalam lah. Kita betul terakhir. Betul ni dulu lah. Kita terakhir dulu. Okey, sukatan ayak ni macam mana? Sukatan lagi kita buat agak betul lah. Agak betul Cukup rasa. Cukup rasa. Alright. Kalau lebih nanti dia tak macam mana? Lebih lagi kita try tengok lagi. Dia try Try. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kau nak suka yang tudung ni? Tak payah suka lah. Boleh Ui. Okey, so okey kita dapat masuk guys. Boleh lagi. Boleh lagi Boleh lagi. Lagi banyak lagi padu. Tu rosak boleh masuk tu. Ya. Wah, tu dia. Lagi. Oi. Lagi masuk tak? Okey guys. Lagi. Okey. Okey Alright. Okey guys, kita dah masuk pak ketul. Duduk macam punggung awak. Okey. 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 Tu kita masuk ayak. Masuk ayak. Alright. Okey ayak.
Okey, banyak sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah. Akan macam lah. Okay. Setengah putih. Ha. Gua ni. Ha ni. Tengok tu. Okey. Ada. Okay guys. Okay, kita tengok ah. Duduk pecah. Oh, lawak. Dapat. Tu. Lihat tu. Okay guys. Tengok guys. Betul tak? Ada tudung dia pecah. Alamak, percubaan pertama gagal lah guys. Sebab tadi kita tak perasan tudung dah tu ada pecahan lah. Ada pecah kat tengah tudung tu. Kau tengok ada keluar asap kat tudung dah tu. Tak edit lah. Tak edit. Kita kena try next botol pula. Okay, let's go. Okay guys, kita dah tengok lah. Ni kita dah buah 2 biji botol Sprinzer. Okay, ni kita buah lagi 3 biji. Kecil-kecil lah. Okay, pastikan botol ni kering dulu lah sebelum pun nak buah ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Okay guys. Kita tutup. Tutup guys, katuk ke apa-apa. Okay guys. Okay. Tengok guys. Dekat kembung dulu ah. Tengok di kembung guys. Oh dah tu dah. Di kembung guys. Dekat kan? Tengok guys. Dah. Dia guys. Okay, tengok guys. Tu. Wih, panah. Memang menjadi guys. Oh, panah cuk. Kau keluar kabat balik. Kau kabat boleh keluar. Kabat ni boleh pakai guys. Oh tu nak boleh pakai guys. Boleh pakai banyak kali lah. Jimat hampa. Okay. Okay guys. Kucing pun lari. Nak kucing mana? Dia lari lah. Dia lari lah. Menjadi lah. Tanda kata menjadi tu. Jadi guys. Kita try satu botol lagi. Kita try last. Okay guys, kita pakai botol baru, botol ayak gas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tu. Alamak. 2 3 4. Relax Mat. Jangan takut. Rasa nak bentuk kata kau. Jangan takut. Tudung dah. Tudung dah betul. Okey ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Op. Okey, mantap. Okey. Kita Okay, katuk. Katuk pastikan betul apa-apa. Okey, kita pergi pacak pula kali ni. Pacak. Okay guys, kita standby guys. Okay guys, kita tengok guys. Dia mula kembung guys. Tengok. Itu dah. Kembung. Perhatian, sangat bahaya. Oh, dah jadi panjang. Jadi panjang guys. Jadi panjang. Tidak nak. Oh, dia kembali. Tidak. Tu dah guys. Tidak. Semua guys. Oh, sudah guys. Ayo. Dia rimau pula lagi. Tu dah. Tengok. Ush. Oh. Ni kuat ai. Ni kuat ai. Betul kampung. Jangan apa. Suspense. Humbankan botol. Okay guys, alhamdulillah. Mantap. Okay guys, ni hasil pada tadi. Panas. Hasil pada tadi guys, memang betul-betul kau. Tengok bawah dah ni. Kau tengok depan ni apa tak tahu kau ni. Betul-betul menjadi lah. Okay, tapi dia ambil jangka masa panjang lah untuk dia meletup kan. Jadi memang berhasil lah. Okay, 2 botol jadi, 1 botol tak edit lah. Okay, disebabkan apa tak edit yang botol yang pertama ni, sebab atas ni bocor guys. Bocor.
Tapi ni kalau tak bocor ni kau abang kan memang meletup padu lah. Sebab dan dalam ni material dia okey. Tudung dia bocor. Tidak kan memang padu lah, dia kandi macam ni lah tadi. Okey. Macam mana hasil? Okey, terbaik dan mantap. Siapa-siapa yang ada apa banyak monyet kat rumah, ada khinzir kan, sodok belakang rumah kan. Betul. Nak halau macam ni cara dia. Cara yang paling bajet lah. Bajet betul. Tak kacau siapa, tak ganggu siapa, tak kuat sangat. Betul. Yang pasti benda tu belah. Betul. Okey lah. Okey. Okey, Mat. Clear guys. Okey, mantap. Okey guys, jadi alhamdulillah itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hangpa semua teruskan support aku. Tengok-tengoklah semua video-video aku guys. Okey. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum guys. Mantap. Okey guys, kepada hangpa semua yang tak ada tempat hangpa yang tak ada supplier kabat, okey, hangpa boleh beli dekat dalam ruangan komen aku. Dan aku akan letak link dekat bawah. Okey, kabat Cak Pelita. Okey. Apa boleh beli ni, apa boleh pakai berbulan-bulan, takkan habis lah. Kira senang lah. Bila hangpa dah ada stok ni dekat rumah hangpa, okey, senang hangpa nak halau banyak lagi kan. Okey, aku akan letakkan link kat bawah. Beli guys, kalau tak ada stok hangpa beli kat bawah. Online punya supplier dah padu.